Saudara dan saudari, baru-baru ini viral kerajaan meluluskan kewarganegaraan dengan pantas kepada pemain bola sepak import. Konon-kononnya demi kepentingan negara. Saudara, seorang pemain yang baru saja berada di Malaysia beberapa tahun boleh jadi warga negara. Sedangkan puluhan ribu anak kecil yang lahir, membesar dan bersekolah di Malaysia ini masih tidak diiktiraf, khususnya di Sabah. Saudara dan saudari, anak-anak tanpa warga negara ini bukan orang luar. Mereka bercakap bahasa Malaysia, menyanyi lagu negaraku dan menghormati jalur gemilang. Namun mereka ini terpaksa hidup sebagai bayang-bayang dalam negara sendiri. Saudara, mereka ini tidak boleh bersekolah secara rasmi, tidak boleh mendapatkan rawatan kesihatan dan tidak boleh ada masa depan seperti rakan sebaya mereka. Bayangkan, untuk nak kejar gol di atas padang bola, kewarganegaraan boleh dipercepatkan. Tetapi untuk kejar keadilan buat anak kecil, alasan biokrasi tak pernah habis. Saudara dan saudari, inilah wajah sebenar dasar yang pincang. Hak warga negara bukan hadiah untuk selebriti atau atlet semata-mata. Ia hak asasi bagi sesiapa yang lahir dan membesar di bumi Malaysia. Dan apakah respon rakyat Malaysia?